Hai korang, meh aku nak tunjuk cara masak sashimi, cara pro macam Abang Bro. Ini dia bahan yang kita perlukan. Rahsia untuk dapatkan sashimi yang tak kembang, korang kena masak dulu sashimi, make sure air dah betul-betul mendidih, baru masukkan sashimi. Bawah seminit je, dah boleh angkat sashimi. Kemudian tumis bawang putih, bawang merah dan cili pisar. Lepas tu, boleh masukkan perencah kari sashimi. Dan nampak pecah minyak, boleh dah masukkan ayam. Abang Bro masukkan juga sos cili saji, sos berperisa tiram saji, kicap manis saji. Jangan lupa masukkan lobak merah, tomato, cube pati ayam, barulah seimbang. Masukkan sedikit garam. Lepas tu, masukkan sawi hijau. Dah siap. Jangan lupa save video ni dan try. Sedap.